Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam video seni bersama dengan Cikgu Syukri Hassan, guru bidang seni anda. Okey, video kali ni kita nak buat projek pada unit 7 tajuknya berwarna-warni. Pendidikan kesenian PSV Seni Visual tahun 3. Okey anak-anak, tahun 3. Apa lagi? Jom teruskan menonton video cikgu ni untuk kita tengok apakah aktiviti kita pada kali ni. Okey, kali ni kita nak buat kad ucapan dengan teknik gurisan. Apa lagi? Sediakan buku teks ni sebagai panduan unit 7. Okey. Jom anak-anak, kita berkarya. Antara alatan dan bahan untuk menghasilkan kad ucapan tajuk kad untukmu. Kita nak buat gurisan kan untuk kad ucapan kita ni. Jadi kita perlukan beberapa bahan, antaranya lidi sate, paperclip, duit shilling, batang aiskrim, pembaris, gam dan gunting ni kalau perlulah untuk kita menampal kertas yang kita dah buat corak gurisan tu untuk kita tampal pada kertas lukisan yang besar kita nak buat ucapan. Dan semestinya kita gunakan oil pastel. Okey, kat sini ada dua kertas lukisan, satu yang bersaiz besar dan satu yang bersaiz kecil. Okey, yang saiz kecil ni untuk kita buat gurisan, yang besar ni untuk kita buat kad ucapan. Okey, anak-anak perhatikan langkah kerja bagaimana kita nak menghasilkan kad ucapan dengan teknik gurisan. Cikgu harap anak-anak telah menonton video bahagian 1 nota dan penerangan. Okey, kita teruskan dengan langkah pertama, kita buat lapisan kedua. Warna lapisan kedua menggunakan oil pastel yang berwarna-warni. Okey, anak-anak boleh pilih warna apa yang anak-anak suka, tak kisah kuning ke, biru, hijau, merah. Asalkan bukan warna gelap seperti warna hitam tu. Okey, kalau boleh dapatkanlah warna-warna yang terang, warna-warna yang cerah. Okey, kat sini cikgu tunjuk contoh. Cikgu buat warna ni sedikit condong. Sebenarnya anak-anak boleh mewarna tegak ataupun melintang, ataupun nak buat bulat-bulat pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita warnakan keseluruhan kertas lukisan kita ni sebagai lapisan yang kedua. Setelah selesai, kita ambil warna hitam ataupun warna yang lebih gelap. Kita warnakan di atas semua warna-warni itu sebagai lapisan yang ketiga. Okay, anak-anak boleh tengoklah langkah kerja yang cikgu tunjukkan ni. Mudah sahaja. Okey, nak buat ni kita kena tekun, kita kena sabar sikit lah. Kalau boleh tutup semua ruang-ruang tu, jangan ada nampak kesan-kesan berwarna. Kalau nampak sikit-sikit tu tak apalah, kita halalkan kan. Nak tutup secara keseluruhan sampai tak nampak langsung tu macam tak logik pula. Okey, tak apa, biarkan. Kalau ada sikit-sikit tu tak apa, kita halalkan saja. Kita yang buat dia, bukan dia buat kita. Okey, dah selesai warna hitam tu. Kita ambil lidi, kita ambil objek yang tajam seperti lidi ni. Kita buatlah kita punya lukisan ataupun lakaran. Okey, kat sini apa yang cikgu buat adalah cikgu cuba tiru lakaran yang terkandung dalam buku teks. Okey, untuk latihan melukis ni ataupun melakar ni sebenarnya tak kisah, kita boleh guna subjek matter lain, tak semestinya burung merak. Okay, anak-anak boleh lukis rama-rama, kumbang, bunga, pokok, kucing, ikan, ayam, terpulanglah. Apa sahaja subjek matter pun boleh. Cuma untuk kali ni, video kali ni cikgu cuba tiru apa yang terkandung dalam buku teks. Bukan apa, supaya anak-anak lebih faham. Okey, kalau tengok dalam buku teks tu, dia punya penggunaan warnanya, lapisan yang kedua tu dibuat secara melintang, tetapi di sini cikgu buat condong. Sebenarnya tak kisah, terpulang pada kreativiti masing-masing. Okey, anak-anak boleh perhatikan bagaimana cikgu membuat lakaran menggunakan lidi. Kemudian cikgu akan gunakan batang aiskrim dan juga kayu. Kita juga boleh gunakan shilling ataupun paperclip, ataupun kita boleh gunakan gunting, pisau dan sebagainya lah. Okey, cuma alatan-alatan begini seperti lidi dan juga batang aiskrim ni lebih mudah, dia lebih selamat. Kita sepanjang kita buat aktiviti seni ni, kita kena jagalah keselamatan kita. Kalau boleh elakkan menggunakan gunting dan pisau lah. Okey, kalau nak guna juga boleh, pastikan di bawah pengawasan orang yang lebih dewasa lah. Okey, cikgu ke, kakak ke, abang ke, mak ayah kita lah. Okey anak-anak, okey, karya kita ni dah nampak dah burung merak tu punya ekor yang kembang tu kan. Okey, sebenarnya kita boleh buat lebih lagi, tapi untuk anak-anak ni cikgu buat sekadar begini sajalah. Okey, cikgu harap anak-anak boleh buat lebih cantik daripada cikgu lagi. Okey, kita tengok. Kemudian kita nak masukkan
tulisan kita nak tulis sama macam dalam buku teks tu, cikgu buat selamat hari lahir. Boleh juga selamat hari jadi. Tak kisah. Kalau anak-anak di rumah nak buat kad ucapan selamat hari ibu ke, selamat hari bapa ke, hari guru ke, tak ada masalah, boleh saja. Yang cikgu buat ni hanyalah contoh ataupun panduan sahaja. Semasa anak-anak menggores ataupun membuat gurisan tu, makanya warna hitam tu akan keluar daripada kertas tu. Tapi tak apa, jangan risau. Tiup saja, nanti dia akan pergi ke tepi. Kemudian batang lidi tu kalau boleh kita laplah sikit dengan tisu ataupun dengan kain. Ni cikgu tambah sedikit lah bunga-bunga. Kalau dalam buku teks tu tak ada, tapi sini cikgu tambah. Sengaja cikgu tambah untuk menampakkan lebih kesan dramatik. Okey, cikgu tambahkan juga sedikit bintang-bintang kecil. Sengaja sengaja. Kalau tak buat pun tak apa. Siap kita melukis. Kita ambil kertas lukisan yang sehelai lagi, yang besar tu kita lipat dua untuk kita jadikan kad ucapan. Mudah saja anak-anak. Ambil gam, sapukan gam di bahagian belakang, kemudian kita lekatkan pada kertas lukisan yang kedua yang kita dah lipat tu untuk kita jadikan kad. Okey, nampak mudah sangat, senang je. Okey, cikgu harap anak-anak boleh buat di rumah. Okey, kita lekatkan. Kemudian nak buat apa? Kita ambil gunting. Kita kecilkan sikit lah. Kalau kertas tu besar, kita gunting lah. Kalau kertas tu dah ngam-ngam, sesuai. Kalau anak-anak rasa dah elok, dah cantik, okey. Macam ni cikgu buat sedikit garisan beralun bahagian atas tu. Sengaja untuk cikgu wujudkan kelainan. Okey, cantik kan? Kita tambah sedikit hiasan. Okey, kalau anak-anak nak tambah manik ke, nak tambah stiker ke, butang ke, terpulang pada minat masing-masing. Alhamdulillah, karya kita dah pun siap. Nak tengok tak? Ini dia hasil kad ucapan. Tajuknya kad untukmu. Okey, dengan teknik gurisan. Cikgu rasa cantik dah ni untuk cikgu, bolehlah kan. Tapi kalau anak-anak di rumah, cikgu rasa mesti lagi cantik daripada cikgu. Biasalah, kamu lagi kreatif kan. Okey, selamat berkarya, selamat belajar di rumah. Jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang dengan projek yang lain. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.